hantar ni, tolong naik tangga rumah apartmen yang lift rosak tu, hantar bantuan ni. Walaupun bukan duit dia, tapi itu kaedah dia hantar tu diizinkan oleh Allah, dan bukannya barang curi, memang betul hak orang tu. Benda baik diizinkan oleh Allah, tapi dia terlupa niatkan Allah. Dapat pahala, tapi tak dapat pahala ibadah. Kepada sahabat yang bukan Islam, jangan risau, mereka pun tak ada agama yang ajar benda-benda tak baik, tak ada. Semua ajar benda baik tu. Kan? Pada orang yang bukan Islam, dia percaya pada hukum karma. Buat baik, dia balas baik. Buat jahat, dia balas jahat. Kita orang Islam pula, buat baik tak semestinya balas baik, tapi maksudnya baik. Dia kerja elok lah, hari-hari tak kacau orang semua. Sekali dia nampak dekat dalam telefonnya satu gambar Samsul Bat ni. Tak? Macam tu kan. Jangan bergambar macam ni, lepas tu atas tu pelaburan putus syariah. Kan? Bayar 500 sahaja, dapat riban-riban, tidur duit masuk. Kena tipu. Tengok, dia buat benda baik, tapi dia kena tipu dengan orang. Macam mana saya kata tadi, dalam Islam maksud dia baik. Maksud dia baik sebab ada kebaikan di sebaliknya, hikmah dia. Pertama, lepas ni tak kena tipu dah. Kedua, bila dia susah, siapa yang baik dengan dia? Geng-geng minum tu belum tentu lagi akan bersama dengan kita waktu kita susah. Dengar ceramah, memang geng minum duduk sebelah kita. Ingat aku tak tahu kau duduk dengan geng minum kau je. Kan? Tak ada ni, dah pergi sesama tau. Tadi nak dengar ceramah, pergi sesama duduk sebelah. Kalau tak pergi sesama. Senang tu, nanti kita jawab sesama. Macam itulah kan. Yang datang awal duduk belakang, yang datang lewat duduk depan. Kan? Dia tu prinsip dia lain sikit. Dia sebenarnya kena faham, lagi depan tempat duduk, lagi besar tanggungjawab. Lagi lain tempat duduk dia, lagi besar tanggungjawab. Duduk kat situ, main pengerusi kot. Ketua pejabat sistem, SIP. Tangan boleh letak macam ni sebab tanggungjawab besar. Lagi belakang, lagi kurang tanggungjawab. Yang belakang tu, dia balik pun tak perasan. Kan? Dia menyelit ke belakang kan? Tak perasan kan? Tak. Itu analogi nak bagi faham perbandingan. Kerja kita memang macam tu. Macam saya kata tadi. Kan? Tak ada siapa yang tak suka bekerja. Semua suka bekerja. Dah kerja elok-elok. Jadi kerja ni adalah merupakan satu ibadah. Dan 3 aspek yang saya sebut tadi. Faham ke tak faham? Faham, sekianlah ceramah hari ni. Bukan susah sangat kan? Dia kalau dah faham tu, selesailah kau jawab kan? Macam tu. Tapi tak, nanti dah dulu. Jadi nak berjaya, nak capai ni satu ibadah ni macam tadi. Saya dah seronok tadi dengan pembentangan zakat tadi. Betul-betul kan? Siapa yang nak ni, kena potong. Tengah potong tu dia nampak tu dia nak berhenti. Saya waktu dia sebut potong gambar kek. Itu tak tahan tu. Kan? Lepas tu cerita pula ayam gepuk. Aduh, kan? Memang favourite saya, ayam gepuk sebenarnya. Dan jarang penganjur dia tanya, penceramah suka makan apa? Jadi menu yang dihidangkan biasa memang ikut selera VIP kat sini lah. Dia tak tanya saya lah. Saya okey je. Saya okey. Tak ada masalah. Kan? Panggil Samsul Debat. Booking berapa lama? Takkan mihun. Macam tu kan. Barang mihun. Tapi saya malah sebut Datuk berapa? Biasanya makbul. You lo mihun katanya. Saya okey je. Kan? Sebab benda baik, ceramah benda baik diizinkan oleh Allah. Kan, kaedahnya pun betul. Dah disebut, dipanggil baru ceramah. Dan ketiga, niat kerana Allah. InsyaAllah mudah-mudahan adalah pahala ibadah. Itu sebab orang perempuan bulan puasa dia senang dapat Lailatul Qadar. Kan? Sebab dia bangun sahur walaupun dia bercuti. ABC Allah bagi cuti. Kan? Jadi bangun pagi dengan penuh keikhlasan, ya Allah, aku masak. Kan masak kan untuk sahur? Tak, kau panaskan yang malam tadi je. Tak salah nak belagak kan. Berat tergamak kau mengangguk, sudahlah kan. Cakap goreng tolu sebiji 2 kan. Yalah, boleh lah, tak apalah, ambil lah kan. Kita bangun pagi, ya Allah, aku niatkan kerana Allah dapat pahala ibadah. Tapi siapa yang bising-bising muka-muka aku je kena bangun, aku je kena bangun, kita marah, kita petikaikan, memang tak dapatlah pahala ibadah tu. Yang tu mengangkang dalam bilik tu, dia marah suami dia, marah suami dia. Dia marah suami dia. Macam itulah kan. Jadi mana kata, apa pun dalam hidup kita ni, dalam bab bekerja ni,
benda-benda baik yang kita buat. Ya, tu sebabnya saya tak tahu cerita. Patutlah bila saya tadi ada seorang staff cerita dengan saya, baru-baru ni ada insiden, ramai sangat netizen marah sangat pasal caruman Pekeso. Kan, dia marah betul. Jadi patutlah saya baru teringat bahagian HR kat pejabat saya tanya saya, bos nak tanya bos, ni apa, staff ni kita nak tolak lagi tak Pekeso tu, kita ada option. Ada option pula, kenapa pula tiba-tiba ada option? Saya tak tahu cerita ni. Yang pasal netizen marah ke apa saya tak tahu. Tapi saya dengar lah, Pekeso ni untuk apa? Dia biasanya caruman untuk cover kalau berlaku apa-apa insiden kemalangan di luar waktu bekerja, betul? Kan? Betul ke tak? Habis? Apa dia? Habis waktu bila? Waktu bekerja? Waktu bekerja lah, ada tempat bekerja ada kemalangan lah. Okey, tak salah. Bekerja ke tak bekerja ke, tapi makna caruman tu untuk apa? Untuk apa? Ayat apa kita sebut pada awal tadi? Kebaikan. Lepas tu saya tanya, oh ya ke? Habis tu macam mana? Tolak boleh pilih apa? Kalau tak nak, kita tak payah tolak lagi dah. Banyak sangat ke kita tolak selama ni? Saya tanyalah staff ni, seorang ni RM26, seorang ni RM25, yang seorang ni RM20. Tak payahlah, biar je lah kat situ. Tolak aje lah. Dia tak tahu bila satu hari nanti, bila tiba-tiba berlaku benda tu, baru faham betapa pentingnya benda tu. Yang kau layan netizen tu buat apa? Mana nak? Ya, saya ni bukan sebab saya nak support begitu. Memang saya baru, demi Allah, baru je. Saya punya bahagian HR telefon saya. Saya kata tak payah, biarkan je. Saya kata kita tak tahu. Malang tu tak tentu tak gambar baru tu, memang tak tahu bila. Baru tak ada bau-bau dah. Memang dah jadi bau-bau kan. Iyalah, tapi saya kata apa benda? Netizen dekat Malaysia ni memang terkenal. Ya, terkenal sebab apa? Sebab dia duduk ranking kelima dunia. Kategori cyberbully. Netizen kat Malaysia ni. Ranking kelima dunia kategori cyberbully. Israel pun koyak. Belum tu netizen Malaysia punya kerja tu. Netizen Malaysia masuk je komen dia, dia orang turn off komen lah. Dia tak tahan lah. Betul. Influencer sampai bunuh diri lah sebab tak tahan. Tu pada saya lah, kementerian maintain aja pada saya. Ni cakap saya ni live ni. Maintain. Apa masalah? Sebab nak jaga kebajikan pekerja sebenarnya. Itu salah satu cara. Dekat luar negara tu, apa benda tak potong. Gaji dia orang tinggal berapa persen aja. Tapi dia orang alhamdulillah sebab semua servis bagus bagi. Ini sebab tujuan kita masyarakat kita ni, kalau boleh bab bekerja, kalau boleh dia tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Tu. Kerja tu tak payah kerja tapi gaji tinggi kalau boleh. Mana nak dapat kerja macam tu? Contoh jadi bos, main-main kan saya cakap ni semua banyak tanggungjawab dia. Besar tu sebab saya tak lama duduk situ, cepat naik atas. Sebab tanggungjawab besar tuan-tuan. Ya, jangan main-main. Begitu juga tanggungjawab kita sebagai ketua rumah tangga pun semua akan ditanya. Hidup kita ni 3 perkara je Tuhan akan tanya mati besok. Pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Tuhan tanya? Nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? Berapa tahun kau hidup dulu? 50 ya Allah, 60 ya Allah, 70. Macam mana kau habiskan umur kau? Semua akan ditanya. Kedua, Allah akan tanya apa? Allah akan tanya tentang nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Happy-happy je, enjoy-enjoy je. Sudahnya dah tua baru fikir. Ketiga, Tuhan akan tanya nikmat apa? Nikmat ilmu. Kau dapat ilmu, kau amal ke tidak? Kau share tak pada orang lain? Dan yang keempat, Tuhan akan tanya tentang nikmat harta. Daripada mana kau dapat, ke mana kau belanjakan? Kau bayar zakat ke tidak? Sampai datang dah PPZ Mawib. Kita dah siapkan borang untuk tu PZB, potongan zakat berjadual. Dan kebetulan yang ramai potong zakat berjadual ni perempuan. Orang lelaki kurang. Tak tahu kenapa, lelaki memang dah kurang. Tengoklah tuan, la ilaha illallah. Lelaki dah lah tak ramai tu. Yang tak ramai tu sibuk jadi perempuan. Tak tahulah berapa yang tinggal kan. Macam tu. Ni ya. Tu saya kata tadi kan. Tuhan akan tanya, kau tak bayar zakat kenapa? Aku nak bayar tapi aku tangguh, nantilah. Sebab zakat belum pernah lagi bawa sampai ke mahkamah sebab tak bayar zakat, tak pernah lagi.
Kan? Kita rayu mohon, siap dah lah, tak wajib dari segi perundangan. Tapi dari segi syarak kena bayar. Dah lah tak wajib. Buat pula ni cabutan bertuah bayar zakat. Umrah saya berapa tahun dah join, sekali pun tak sangkut. Sebab ramai faham kan. Iya, tiket, handphone, macam-macam tadi. Apa lagi Ustaz tadi? Percutian pergi Balkan, pergi Europe. Main-main. Tak adalah kita bercuti Yuban aja. Pergilah UK pula kan. Yuban, Ulu Bendul kan. Faham tak? Itu saya kata tadi. Mana kata balik kepada kerja kita ni, kita buat benda yang baik sebenarnya. Kan? Dan 5 perkara dalam bab ibadah ni, 5 perkara kita kena install dalam hati kita bila bekerja. Pertama, kita kena install dalam hati kita sabar. Dalam bekerja kena sabar. Ni biasalah netizen cakap macam-macam, ni pakai so ni, apa peduli kan. Kita buat benda baik, kita bukannya buat benda jahat pun. Kita nak tolong orang, dia tak nak, bukan kita yang rugi kan. Kita tetap bekerja. Alhamdulillah, gaji kita masih ada tak yang potong pakai so ni? Masih ada tak? Ada. Dan masih ramai yang nak maintain lagi. Maintain aje lah. So buat, kita jaga kebajikan dia elok itu je lah. Apa nak pening-pening kepala kan. Kita ni kerja dah lah, kerja teruk kan. Sekali bila dengar dekat peringkat negeri lah, yang staf kaki tangan penjawat awam peringkat negeri, dengar tak bonus dia orang macam mana? 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan setengah. Ya Allah, meleleh halio tu naik atas tu, tombah-tombah balik. Tiba-tiba kita yang di federal ni, bagi menghargai jasa penjawat awam, dengar harga. Jangan berikan insentif kewangan. Pernah dengar tak? Tapi tak apalah. Tak, saya sebut ni berapa? Sudah tiba masanya penjawat awam di peringkat federal, sebab kami semua di peringkat persekutuan ni dah lama rindukan perkataan bonus. Dah lama dia jadi insentif kewangan. Betul tak? Betul ke tak? Sedih je. Oh iya. Kita kali terakhir dapat bonus sebulan gaji ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dengar setengah bulan gaji ketika zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi. Lepas tu 500, 700 kan. Sampaikan, kalau dulu saya ingat masa saya kerja dulu, jawatan saya itu pengarah undang-undang dan penguasaan. So I'm a legal advisor previously, you know. Nampak kampung ni main. Kan? Dulu masa bekerja dulu, kalau hari Jumaat bentang belanjawan tu, diam, nak umum. Yes, sebulan kan. Dulu setengah bulan okeylah kan. Sekarang 500. Lepas tinggal tak yang tahun berapa tahun tu 700 pula. Seorang tu cakap baik tak yah. Yang seorang tu kata okeylah tu, daripada dulu 500 okeylah. Yang seorang tu pula berlari kat mesin ATM tu, belum lagi bang baru umum. Dia punya excited kan. Sebab pada setengah orang 700 tu besar. Tapi itulah, dah sampai masa. Sebab apa saya sebut ni? Sebab kalau you all dapat 500, aku yang pegang kad pesara ni separuh pada tu. Lagi sikit pada korang. Kan? Jadi dah sampai masanya dikembalikan perkataan bonus tu. So sabar. Sabar ni pula ada 3. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Kerja ni kerja elok-elok. Jangan mengular, jangan tipu claim. Faham tak? Tipu overtime, tipu mileage. Tipu ni takkan, kalau kita nak tengok balik mileage ke overtime, dia tak menambah pendapatan kita pun. Dia hanya cover sebahagian berapa kita dah belanjakan. Claim tu hanya akan menambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi claim, tu tambah pendapatan. Tapi berkat tak ada. Tu cerita dia. Bukan senang kan nak tahan perintah Allah ni, nak pula ada. Tak apa, kau masuk je claim tu. Bos kan dia sign aja. Tu masalah kita. Persoalan nak kita tanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita buat, yang kita dapat setiap bulan. Yang pertama tu tadi, sabar untuk tahan perintah Allah. Bukan senang nak semayang, bukan senang.
Orang lelaki nak pergi semayang kan, nak lipat lengan, buka jam dulu kat semata, ambil wuduk kan. Orang perempuan lagi susah, buka tudung, first layer, second layer, undercoat, cabut kan. Lepas tu terkong tinggal ada kereta, lepas tu dah ambil wuduk pula, dah semayang, dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu pasang balik undercoat, pasang balik first layer, second layer, tudung, ya Allah azabnya. Dia bukan macam dulu main sarung lepas tu cap pengakap, dah tak ada, mana ada. Dulu kan yang pakai yang tu kan, sarung kan, mana tak ada nak. Oh jangan main-main sekarang, lempar, bawa sini, tarik sini, lempar, bawa sini, tekan, paku tekan sini, lepas tu juntai macam ni. Ya Allah, besar betul tudung tu, buka-buka jadi kenopi tu. Bukan senang kan? Bukan senang. Orang naik kereta, bang, dah masuk Zohor lah bang, nak semayang dulu tak? Nak berhentilah semayang. Tak lambat ke? Itu biarlah dia tunggu, kita semayang dulu. Itu dia sabar tu. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang tau bercerita pasal orang. Kau tak dengar ke cerita pasal Puan Noliza tu? Contoh, kenapa pasal Puan Noliza? Lah, aku tak tahu ke, kita dah lama lah tahu. Kau ni lelaki macam tu kalau cerita. Orang perempuan lagi slow volume, lagi bahaya cerita. Kau pernah dengar tak pasal Puan Noliza? Kenapa? Dia kalau sampai tak berbunyi dah tu, bahaya sangat lah cerita tu. Lepas tu datang seorang, kita ni dah dengar ceramah, kita dah tahu benda tu tak boleh. Tak baik lah kau ni cakap-cakap pasal orang tau, tak berdosa tau, mengumpat. Macam kau tak baik sangat. Tengok, masa tu datang ujian sabar meninggalkan larangan Allah. Macam kau tak baik sangat. Kalau dia sabar, ya aku tahu aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak ajak kita semua jadi baik. Itu. Tapi kalau orang tak sabar, macam kau tak baik sangat, lain-lain lah, apa cerita Puan Noliza tu? Jadi mana dia join pula? Faham tak? Saya tak cakap lah, ni contoh je. Contoh sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Itu sebab kalau kita tengok kan, hati-hati, kita tengok dalam media sosial, ada orang ditahan kerana terima wang suapan, rasuah, pecahan mana. Kan? Kalau kita tengok benda tu, kita ayat apa mulut kita keluar. Itulah dia. Padan muka, tak bersyukur, dah elok-elok kerja, tengok kan dah kena tangkap. Bukan itu sebab patut kita cakap. Sebab kita ni cakap macam kita lagi baik pada orang yang sebenarnya kita belum diuji. Itu sebab mintalah jauhkan kan? Kita tengok apa yang berlaku pada Irsyad. Ingat tak? Irsyad dengan dia, ingat tak? Luka di hujung setia lah. Kan, tu yang Adiputra kan, yang drama Aku Tujuh tu, ingat tak ujian? Kita cakap ni curang lah apa semua. Kita belum diuji. Nampak tak? Kita belum diuji dengan lelaki berjambang kat pejabat kita. Kan, contoh kan, datang dia, aku pun tak tahu apa yang indah sangat dia suka kat hero tu, aku tak tahu lah kat watak ke. Tak, susah kita tadi, kita belum diuji. Kan? Saya nak bawa kisah bagaimana ketika zaman dulu, nama dia apa, Abu Bakar Al-Misk. Abu Bakar Al-Misk ni, dia pernah digoda oleh seorang perempuan yang perempuan tak baik lah, perempuan pelacur lah. Dia punya profession pelacur, dia presiden. Jadi pengurusi, dia paling cantik sekali. Aku tak percayalah Abu Bakar tu baik sangat. Ni bukan Abu Bakar As-Siddiq ni, selepas zaman Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Bila pergi ke rumah Abu Bakar Al-Misk ni, dibuka pintu, dia kunci pintu, nak dipeluknya Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Sabar sekejap, bagi aku bersiap sekejap, dia kata. Wah, jadi perempuan tu kata, tak adalah, susah sangat dia ni. Dia masuk dalam bilik air, dia ambil segala najis yang ada, dia sapu kat badan dia. Lepas tu dia keluar, sekarang kau peluk aku. Lari perempuan tu. Semenjak daripada itulah dia digelar sebagai Abu Bakar Al-Misk. Sebab Al-Miski ni maksudnya bau haruman kasturi. Badan dia berbau haruman kasturi semenjak daripada itu, yang mana Allah kurniakan kepada dia walaupun dia tak pakai apa-apa wangian. Nama dia Abu Bakar Al-Misk. Soalan dia, adakah kita lelaki akan jadi macam tu juga kalau diuji seperti itu? Tiba-tiba yang tak adalah cantik sangat, tapi ala-ala Fazura, Maya Karin, Nilofa, contohlah, masuk dalam bilik, nak dipeluknya. Kita ni pergi hotel ni khusus, duduk dalam bilik, lepas tu tiba-tiba masuk nak peluk kita. Apa tindakan kita? Orang lelaki jawab, kebanyakan
Masa tu cepat sangat, tak sempat fikir dah. Kebanyakan. Kan? Bukan saya nak peluk dia, dia datang peluk saya. Nampak tak? Tu termasuklah saya tu jawapan tu nak kata. Sebab kita belum tentu lagi kuat. Tu sebab kata tadi, belum kuat bila diuji. Orang datang bawa duit, 1 buntil, 2 buntil bawa duit datang kat pejabat, minta tolong buat ini, minta tolong jangan buat ini. Rasuah tu lah dia, supaya buat sesuatu atau jangan melakukan sesuatu. Bagi masa tu belum tentu kita lagi baik pada orang yang kita cakap tadi. Jadi cara nak sebut, ya Allah, kalau nampak orang kena tangkap, nampak orang kena tindakan apa semua, dia pun belum tentu salah betulnya lagi. Baru-baru ni ada seorang pendakwah bebas ditahan kerana menyalahgunakan dana zakat lah apalah. Pendakwah bebas selebriti dari Negeri Sembilan, semua telefon aku. Asal Negeri Sembilannya aku. Kan bila dia call, hello, assalamualaikum. Salam ya. Asyik baik kau jawab. Ni kau kena reman tadi, kau ajar tu siapa? Rupanya baru saya tahu, rupanya adalah seorang sahabat juga, kenal lah. Bila saya cek balik, saya tanya dekat SPRM yang kena tangkap tu nama sekian-sekian. Oh, dia tu sama dengan saya tu, tazkirah malam Jumaat itu baru rekod dalam bulan lepas. Saya kata, lepas tu saya tengok dia dah live 2-3 hari. Saya tanya dia, rupanya ada 5-6 tuduhan yang masuk, yang saya kata netizen tadi, 5-6 tuduhan, tak ada satu pun sangkut. Hanya disiasat saja. Muka dia dah blur dah. Kan? Komen bawah tu, penunggang agama, tak berguna. Nampak kan? Cuma ada satu je kesalahan yang dia tu didakwa, dia dituduh sebab tak ikut prosedur. Ada satu je, iaitu dia mengeluarkan duit tidak mendapat persetujuan daripada ahli lembaga pengarah. Tu saja. Dan bila saya tanya siapa ahli lembaga pengarah dia, sepupu dia, adik-beradik dia, mak dia, tu je. Jadi tu sebab, jadi mak saudara dia semua tahu dah, yang ahli lembaga pengarah dah tahu dah. Jadi tak apalah, dia terima lah. Tapi hukuman kita ni, tu sebabnya kita tak tahu, kita belum diuji. Nampak orang lelaki tu bersanding dengan 3 isteri serentak. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Macam tu, faham? Gatal, mingang, mati lagi baik. Ya Allah, jangan macam tu. Doa, ya Allah, semoga dia berbahagia ya Allah, tetapi kau jauhkanlah ujian ni daripada aku. Macam tu je, sebab aku tak kuat ya Allah. Macam tu lah. Jangan main-main tau buat duit ni. Orang kadang-kadang dia tak ambil duit, tapi dia ambil benda lain. Main golf kat Bandung, kontraktor bayar, balik kena tangkap, tak baloi. Tolong bayarkan yuran sekolah anak. Kita nampak macam, saya jangan risau, saya ikhlas. Tak payahlah. Kalau dia tak ada apa-apa dia nak daripada kita, dia takkan bayar. Cara cakap saya, siap bayar barang dapur dia, bagi duit bulan-bulan. Bila dia tak suka dengan kita, ada masalah, semua transaksi tu dia keluarkan. Itu sebab saya kata janganlah. Saya terlampau banyak ceramah tajuk integriti tu sebab saya boleh share. Saya sampaikan ceramah tajuk integriti ni untuk staf SPRM. Kau rasa bukan dia orang yang betul ceramah tajuk tu kat aku. Sebab saya tahu tu integriti ni satu benda. Saya sampai bercakap lah, saya call, jumpa dengan bekas-bekas ketua perkara SPRM yang kena yang dia orang share lah tangkapan-tangkapan dia orang buat. Banyak perkara-perkara yang pelik-pelik lah yang dia orang share dengan saya. Antaranya pernah tu orang yang kena tangkap ni, dia jaga aset Persatuan Pesara. Pesara lah, pesara tentera. Terang cakap, dia jual aset dengan di bawah harga pasaran. Disebabkan itu dia dapat imbuhan pulangan kepada dia jumlahnya 405,000, 405,000 menerusi 22 transaksi. Yang seorang tu pula kena tangkap sebab terima rasuah RM170 untuk lepaskan orang yang kena tangkap khalwat. Dia bagi alasan, saya tak ada pilihan lain, anak saya duit susu pun dah tak ada. Dia bagi alasannya tu. Ada seorang tu makan duit sebab tak nak duit tu jadi bukti, dia bertelannya duit tu siap-siap. Berapa banyak duit dia makan, sampaikan pegawai penyiasat, mohon perintah mahkamah buat prosedur menggeledah najis. Tarik dia tu, saya tak tahulah buat macam mana, saya gayakan je. Dia nak tengok balik nombor siri duit tu. Cerita betul. Ada seorang magistrat yang share pengalaman dia. Dia ambil rasuah, dia jaga dekat mahkamah magistrat yang bahagian kes narkotik. Lepaskan seorang, lepaskan.
Kan? Dengan satu syarat 40,000. 40,000 tu 10,000 dia, ada 10,000 pegawai dekat mahkamah, satu lagi 10,000 untuk pegawai polis, pegawai penyiasat untuk adjust keputusan dia. Dia mewah, dia beli apa? Dia beli bagi duit mewah bulan-bulan kat mak ayah dia. Dia bagi kereta percuma untuk ayah dia. Tapi akhirnya tertangkap. Grade 41, hidup mewah. Bekerja dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah cukup untuk hidup. Tapi takkan cukup untuk gaya hidup. Tu saya beritahu. Samsul Debat pun datang tadi. Saya cuba tanya, saya naik kereta apa je? Tu dia pun tadi, ya ke tidak ni? Ya ke tidak ni? Saya naik Azhar je. Hampir dia tak bagi saya masuk tadi. Dia tengok dalam, oh ustaz okey, dah masuk je. Tu sebab staff saya tanya, bos tak nak pakai EV ke? Izia ada, saya kata. Pakailah Azhar tu. Gaya hidup terpulang, nak pilih macam mana? Pakailah baju batik. Baju batik ni murah je ni. Beli dekat ni, dekat Senawang. Ketat lagi ni. Betul. Tu cakap baju batik ni murah je. Tak semestinya kenapa nak beli mahal? Yang murah ada. Kan? Samsul Debat pakai murah pun orang ingat mahal. Kan? Sebab saya cakap ni murah ni. Ya ke? Saya dengar lah tadi. Orang perempuan mengumpat kan ketip belahan. Tadi aku lalu tadi, duduk tadi, datang dengan Datuk tadi. Bukan tak dengar. Tingginya mengumpat. Tu aku cepat duduk tadi. Salah pula aku tinggi. Macam OKU kau buat aku ke? Lepas tu bila cakap ni, mengumpat lagi tu. Dalam TV nampak tua. Wah, jaga ada je. Ada je. Kan? Tapi saya okey je, saya maafkan lah. Lepas tu ada satu kes tu, Datuk, dia serbu dekat rumah ni. Allah nak tunjuklah serbu kat rumah ni. Pegawai yang kena tahan ni dia berkaitan dengan dana agama. Saya tak sebut dia zakat ke, saya tak sebut dia apa Baitul Mal ke, tetapi dan saya tak sebut negeri mana. Tapi pegawai ni dia salah gunakan duit tu. Dan bila dia ditahan, dia dah digari, rupanya hari dia ditahan tu dia baru 3 hari kematian isteri dia. Anak dia yang kecil-kecil tu peluk kaki pegawai SPRM, termasuk bekas ketua pengarah SPRM ni. Pakcik boleh tak jangan tangkap ayah kita orang hari ni? Dia orang sampai hari ni, Datuk ni yang bekas ketua pengarah sampai hari ni tak boleh move on dengan kita tu. Saya nak cerita pun sebab ni, dia kata sudah dia orang kutip duit seorang sikit, hantar duit belanja dekat dia orang. Sementara ayah ni kena tahan. Itu banyak. Kalau saya nak cerita kan banyak lah. Dalam simpanan saya tu banyak. Jadi apa-apa pun, so saya kata tadi sabar. Dan sabar yang ketiga, sabar untuk taat perintah Allah, sabar mendengarkan larangan Allah, dan ketiga sabar dengan ujian dan dugaan. Itu biasa. Mana boleh hidup tak ada ujian? Tentu ada ujian. Cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Itu satu. Kedua, kita tahu sabar separuh daripada iman. Separuh lagi membawa yang nombor 2, iaitu macam itulah. Tanya je koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah. Tadi gelak elok besarnya. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi adalah tak apalah, ini diam ni okey ni. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebut masjid mana. Banyak masjid kat Kuala Pilah tu. Saya ceramah maulud situ. Makcik apa maksud selawat? Makcik apa maksud selawat? Semua makcik tu menjawab, nak ceramah je lah, tanya pula. Sahun aku. Menyesal aku tanya weh. Kan? Korang ni nak jawab semua fikir nanti kau ni bahan dengan kita, baik jangan dia diam je. Makcik ni nothing to lose. Lantaklah kau, diamlah, nak ceramah je lah. Dia tanya dia tu, marah tu. Saya pernah ceramah dekat satu pusat aktiviti warga emas, Pawai, dekat Jempol. Macam ni lah, stage ni tak ada tinggi sangat. Warga emas ni semua perempuan. La ilah Allah, semua perempuan. Lelaki tak ada ke, saya tanya. Menyaut makcik tu, lelaki habis mati dah. Aku punya tergelak lah masa tu, ya Allah. Berair mata 5 minit tak boleh ceramah. Kan? Sebab lelaki mudah mati tu. You all jagalah suami elok-elok. Betul. Tu sebab kita selalu jumpa persatuan ibu tunggal. Kau pernah tengok persatuan bapa tunggal? Tak ada. Sebab baru buat persatuan penaja, dah orang dah mati pengurusi tu. Tak, memang tak sempat. Sabar dengan ujian. Ujian ni apa tau? Contoh tak dapat naik pangkat. Contoh, tengoklah pada dia. Macam dia seorang je kerja. Dia. Lepas tu duduklah dalam circle yang tak membantu.
Selagi mana dia jadi bos kau takkan rasa weh. Seorang tu pula nampak. Kenapa kau gelak? Kau buat benda tu. Tak. Cuba ingat balik. Kan saya kata tadi, syukur. Saya nak tanya. Ingat tak masa interview kerja dulu? Saya nak tanya puan yang lurus dengan saya ni. Jawatan apa puan sekarang? Ya? Perkhidmatan pekerjaan. Ingat tak masa interview dulu? Kau pakai kabel. Interview kan? Interview. Siapa nama puan? Syida. Puan Syida, masa interview tu, ingat tak masa interview tu? Ramai tak interview masa tu? Iyalah, ramai tak calonnya. Tahulah COVID. Masa interview tu sambil-sambil COVID terlentang ke apa, tak ada kan? Tak, saya tanya, masa interview tu ramai tak yang calon-calon temuduga? Ramai kan? Okey, saya nak tanya. Kalau siapa yang duduk dalam bilik temuduga lah, sebelum dia temuduga di bilik berkumpul tu, dia tengok macam caragam tu, seorang macam tu lah. Dia pula prepare ni macam-macam baca. Saya nak tanya, sebelum interview apa harapan dalam hati? Puan Syida, Okey, dengar dapat kerja. Saya huraikan, semua orang dalam hati sebenarnya macam ni. Itu ringkas je. Yang lengkapnya macam ni. Minta-minta lah dapat kerja ni. Aku kalau dapat kerja ni, aku tak minta apa dah. Betul ke tak? Betul ke tak? Tapi dah dapat kerja ketua parti, macam mana dia boleh dapat? Kenapa APC dapat kat dia? Pas dia. Kau tengoklah tu, khusus Sabah Sarawak hantar dia. Khusus luar negara hantar dia. Khusus kat Presiden 8 hantar aku. Dah marah. Dulu kau yang cakap dah dapat kerja, tak nak minta apa, dah dapat kerja kot. Kalau nampak benda lain, bonus. Itu je. Sabar. So kalau sabar separuh beriman, separuh lagi adalah syukur. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu kalau bekerja ada 4. Pertama, sebut, alhamdulillah aku ada kerja. Ada orang sekarang ni kat luar sana bawa file folder tengah fikir ni nak kerja apa. Apa kerja nak minta ni? Katalah berhentilah Puan Syida. Puan Syida grade berapa sekarang ni? 19. Berhenti jawatan grade 19. Yang minta kerja tu nanti buka satu jawatan kosong yang ganti tempat dia. Ada degree, ada master. Sampai kan seorang tu dia sorokkan master dia, dia sorok degree dia. Diploma apa sorok? Tunjuk SPM dia. SPM straight A's pula. Ni kenapa awak minta kerja ni straight A's, awak tak semua belajar? Tak ada, dulu masalah. Lepas tu bila ada kerja boleh declare, sebenarnya saya ada diploma, saya ada degree. Sebab saya pun buat macam dulu. Iyalah, bila kerja sebenarnya orang nak tempat kita. Buat saya kata tadi, syukur. Sebut, alhamdulillah aku ada kerja. Ada kawan saya seorang tu, anak dia dah kerja sebagai accountant. Lepas tu dapat offer jadi pilot dekat satu syarikat yang warna merah, yang semua orang boleh terbang. Kita tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak taja camah kita hari ni. Zakat, PPZ, Mawib boleh sebut sebab dia taja, tak apa. Jangan sebut. Jadi dia pun biasalah jawatan kerajaan, walaupun 3 orang dalam unit tu tetap buat jamuan perpisahan. Cakap nangis-nangis, ni satu hari lah terakhir, ni satu kehilangan lah apa benda kan. Lepas tu ambil gambar pancikat terakhir. Keluar daripada pejabat, esok tu PKP, COVID. Tempat kerja lama dah berhenti, tempat kerja baru tak boleh kerja. Dia hilang semua pendapatan 2 tahun. Saya yang berceramah ni, tiba-tiba orang tanya saya, SD tu sama serbat lah. Dia orang ramai yang dia kat Astro ke, TV Hijrah ke, SD. Boleh tak ceramah secara online? Kalau saya jawab tak boleh, saya ceramah fizikal je, 2 tahun sama serbat jadi tak relevan. Saya masa tu terima jugalah, dah lah tak pandai lagi. Masa tu lah telefon yang live, itulah telefon call. Saya pun adjust dekat sofa macam tu, maaf. Saya tekan, saya berlari, dia 10, 9, berlari ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? 2 jam ceramah, kamera tak on. Kali pertama. Lepas tu dah pandai tu ya. Lepas tu barulah ambil apa, cari phone satu lagi, boleh baca komen, boleh apa semua kan. Macam tu lah dulu. Itulah pengalaman tak boleh lupa. So kawan ni tadi, sebab tu saya kata syukur. Kedua, sebut. Kata Imam Al-Ghazali, sebut alhamdulillah aku ada kerja. Kedua, sebut daripada mana rezeki tu? Daripada
Allah. Ketiga, tindak tanduk dan perangai melambangkan syukur. Kerja betul-betul. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat perkara yang boleh menyebabkan kita kena buang kerja. Ingat tu. Kenapa manusia tak bersyukur? Tadi 4 sebab, 4 cara syukur tadi. Sebut. Dan kedua, dalam hati siapa bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk dalam perangai melambangkan syukur, kerja betul-betul. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan sampai hilang kerja. Tapi soalannya, kenapa manusia tak bersyukur? Ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk melihat kepada orang yang lebih daripada kita, lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, sibuk nak menyebut ke orang apa yang kita ada hari ni adalah hasil usaha gigih kita sendiri. Sebenarnya apa yang kita ada adalah kerana Tuhan izinkan. Mana bahagian syiar? Dah tak mengaku pula dah. Bahagian syiar mana bahagian syiar? Tolong tunjuk siapa yang syiar? Tolong tunjuk. Ni syiar. Berapa orang bahagian syiar? 3 ni. Kan kena cakap, dia memang duduk satu line je. Okey, ni 4 ni syiar. 3 ke 4? Okey. 4 bahagian syiar ni, contohlah tadi, katalah Puan Syida tadi dia nak berhenti. Dia sebut jumpa lapor diri kat siapa kalau nak berhenti, cakap dengan siapa? Oh dah tahu dah memang nak jumpa siapa nak berhenti. Jumpa kan Datuk saya ingat saya nak berhenti lah Datuk, sebab saya ingat saya nak kerja cita-cita saya. Standard, Datuk akan tanya, awak dah fikir habis dah ni Syida? Saya dah fikir habis dah. Family macam mana? Family saya support lah tulisan saya. Kita orang nak travel all over the world. Macam tu lah. Jadi ayat standard, Datuk akan cakap, okey lah, selamat maju jaya. Jadi saya doakan mudah-mudahan berjaya lah dunia akhirat. Okey, ini satu kilangan tau untuk kita. Standard. Keluar je Syida, Datuk pun terus page, terus call, intercom, HR, tolong buka jawatan 01 sebab nak gantikan Puan Syida. Bahagian HR masa tu dapat lambakan permintaan kerja macam-macam borang tu. Yang ni tengok dan senarai tu, ini tak cukup syarat, tapi yang ni boleh panggil interview tak sini. Yang ni cukup syarat, tapi apa salah gambar ni pakai rantai pula lelaki ni. 50-50, nanti tanya bos balik. Yang satu tu lah terlepas pula pergi bawah almari tu. Kita tak dapat je lah tu. Contoh. Tak, saya tak tuduh HR macam tu. Tapi you all kadang-kadang lah, ni manusia. You all tak ambil, tapi sebenarnya satu perkara kena ingat, Tuhan tak dah tulis bukan rezeki kita. Itu je sebenarnya. Nak jadikan cerita je terlepas tu. Nantilah ambil terlupa. Tak dapat kerja. Itu sebab Tuhan dah tulis rezeki untuk kita. Tu je. So jaga elok-elok. Tuhan izinkan kita. Dalam ramai-ramai, Tuhan ambil kita bekerja. Tuhan gerakkan hati panel penuh duga tu. Masa interview online tu, berapa orang panel? 3 gambar nampak tu. Cakap kan. 3 tu, gerak hati dia kuat nak ambil kita. Syida pun dapat kerja. Tu saya kata tadi, Tuhan dah tulis rezeki kita. Tu yang kedua, syukur. Yang ketiga, yang kena ada, sabar, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik sesuatu perkara. Tak apalah, aku tak dapat tu, tak apalah. Kau macam mana kau tak dapat naik pangkat, patut engkau tau, memang kau ikut seniority, memang kau. Sebenarnya dia tak puas hati, dia tak dapat tu sebenarnya. Dia cakap kat orang. Jadi gitu pun, alah, sebenarnya Tuhan dah tulis rezeki aku bukan itu, belum lagi kot. Doa je lah. Tuhan tak bagi tu, tapi Tuhan bagi benda lain. Ada hikmah dia. Lagi tinggi pangkat, lagi banyak kerja. Lagi tinggi pangkat, lagi lambat balik. Grade 19 balik pukul 5. Grade 22 balik 5.30. Grade 26, 32 balik pukul 6. 41 balik lepas maghrib. 44 memang balik dalam lepas isyak. 48 dengan datuk-datuk semua memang tidur dekat pejabat terus. Macam tu lah kan. Tak, nak bagi tahulah gambaran dia, tanggungjawab dia besar. Tu sebab jangan minta-minta. Tak dapat ambillah, kau balik pukul 5, senang hati, hari ni pasal malam mana? Amin. Betul tak? Tanyalah datuk ni, berapa lama dah tak pergi pasal malam?
Saya ni berapa lama tak pergi pasar malam? Anak saya 3 dialog dia tanya. Tak best dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahak tau hantar anak pergi sekolah ni. Momen tau. Momen dah sampai sekolah baru tahu beg sekolah tak bawa. Dah sampai sekolah kasut tak pakai kasut lain main nak cepat sangat. Tak pakai kasut. Kasut pun tak ada. Pusing balik ambil kasut. Yang kedua, tak best dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Kita orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Jalan kan nak apa ambil. Pasar malam boleh lah, pasar raya kau buat jantung meninggal main-main. Dan ayat ketiga nak saya sebut, macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Bayangkan ayat dia nak tunjukkan abah dia jarang dekat rumah. Saya hari-hari jamah, pagi petang malam, pagi petang malam. Minggu last week, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, saya camah kat Melbourne tau. Ayat belagak je. Sebab dulu Datuk masa bekerja jarang dapat pergi luar negara. Bila dah berhenti kerja baru dapat ada rezeki. Saya camah kat Melbourne, mak saya dengan Ustazah Jarwani tu camah untuk pengurusan jenazah kat sebelah sana. Dia buat pengurusan jenazah sebab ada di Melbourne ni ada orang Timur Tengah uruskan jenazah macam menyangikan. Kasar betul. Tu yang dia orang bagi taklimat kat sana. International makku kan. Ya. Dulu kalau tidak tu lawatan sambil belajar ke New Zealand. Okey, you pengarah perancangan bandar pergi ni, pengarah ni landscape pergi ni, pergi PUU jaga office. Jaga office. Macam mana? Sampai satu ketika rezeki tu datang, saya dapat sebelum saya pencen dah dapat saya pergi Korea. Alhamdulillah. Hanya saya. Iya betul. Dia kalau dah rezeki itu je, kau tak dapat jangan komplain, itu je. Tuhan akan bagi. Ada hikmah di sebaliknya. Tuhan tak bagi itu tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi itu tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi anak yang baik. Kita balik rumah kan, anak yang umur 5 tahun tu, Mama tak sihat. Mama makan ubat mama. Ni mama minum air. Nanti kalau mama tak sihat, semua orang susah. Sejuk apa? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk paut ni kombong kau tahu. Ingat kau ada paut. Orang lain pun ada paut tahu. Sejuk alah anak mama kan. Alah anak mama. Tak padangan kampung. Mama. Kan mama, mami. Tak pula. Tak kisahlah jangan ada gelaran kan. Nampak tak? Hikmah. Nampak tak? Hikmah dapat suami yang baik. Nampak? Balik rumah. Yang ayang, abang balik ni. Ayang, abang mau masak lah. Ayang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setiap abang sehari. Abang. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Cakap betul. Benda tu tak terbayang dengan duit tu. Hikmah dapat isteri pandai masak. Betul tak? Mana ramai isteri pandai masak hari ni? Yang ramai pandai order. Betul tak? Hikmah. Alah paling senang nak faham lah orang perempuan. Ingat tak? Momen you all kena tinggal oleh ex-boyfriend you all. Ingat tak? Yang kau bakar gambar dia. Matilah kau tak kena punya jantan. Macam orang lelaki dia tak, saya tak tanya. Sebab lelaki dia ditinggalkan biasa. Tambah kita. Macam mana? Dari sana. Macam mana kan? Jadi lagi. Orang perempuan biasalah terpaling disakiti. Dengan cerita. Akhirnya Allah temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada ex-boyfriend kita. Dapat tahulah kehidupan yang tidaklah sehebat dia disangkakan. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Ya. Keempat, redha. Kena ada redha. Alhamdulillah, buat macam mana kan? Tak dapat tak apalah, redha lah. Dah Allah tulis macam tu, tuilah. Kan? Kena tukar department, macam mana? Naik pangkat tidak, pergi tukar department, tak apa. Redha. Apa beza redha dan pasrah? Pasrah menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang sakit. Redha menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang ikhlas. Saya lakonkan contoh nak faham apa maksud pasrah, apa maksud ikhlas. Pasrah macam ni. Macam mana kan?
Dah tu jalan dia suami akak pilih. Kalau ikutkan tak ada mana-mana perempuan bersanggup terima keadaan tadi, tapi demi anak-anak akak terpaksa terima. Itu pasrah. Redha pula, dia senyum sikit. Mungkin dah ni rezeki akak kena belajar terima. Akak doakan mudah-mudahan suami akak mampu berlaku adil, jaga kami semua dengan baik dan anak-anak kami semua dengan baik. Mudah-mudahan suami kami dan anak-anak dapat masuk syurga bersama-sama. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Itu hanya contoh nak bagi faham aja. Faham Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi dekat Malaysia ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas. Faham? Ikhlas ni terima kasih pun tak nak. Ya. Dan maksud lebih mendalam tentang ikhlas saya akan sentuh sekejap lagi. Maka dalam bekerja ni sebagai satu ibadah, pertama kena apa? Jujur. Jangan tipu, saya kata tadi. Jangan tipu klaim. Jangan tipu, tak usah. Tak berkat. Apa maksud berkat? Apa maksud berkat? Pertama, mesti benda baik dan nikmat. Dia tak boleh benda tak baik. Alhamdulillah, second prize nombor ekor. Tak boleh. Dia mesti benda baik. Kedua, kalau sikit mencukupi. Ketiga, kalau banyak boleh bagi manfaat pada ramai orang. Dan yang keempat, digunakan untuk mencapai keredaan Allah SWT. Okay? Dia akan guna untuk buat benda-benda baik lah. Pada bukan Islam macam itulah. Kan? Yang kedua, kena amanah. Daripada sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah, kena jaga. Semua jawatan ni penting. Kalau tidak, takkan wujud jawatan tu. Melainkan jawatan tu penting. Amanah. La imana liman la amanata lahu, waladina liman la adalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Jangan guna mesin fotostat pejabat untuk fotostat IC suap beranak-anak untuk tujuan sekolah. Tak halal incumbent mesin fotostat tu untuk tujuan peribadi. Guna mesin fotostat pejabat, fotostat slip gaji 6 bulan untuk tujuan personal loan. Tak halal. Bawa anak pergi pejabat 7 minggu. Jangan kacau mama, duduk dan diam, ambil kertas orang selai, ambil pen orang sebatang. Pen kertas semua pakai somnya. Habis amanah. Bak kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini macam tu, lebih kurang macam tu lah bunyi. Lebih kurang macam tu lah bunyi. Betul lah PMX sebut tu. Tata kelola kena jaga. Sebab kalau kecil tak boleh jaga, apatah lagi nak jaga yang lebih besar. Saya ingat saya kisah Husam bin Nuh. Husam bin Nuh ni, dia seorang pedagang. Dia ada seorang hamba nama dia Mubarak. Seorang Arab Badui. Wahai Mubarak, kau jaga ladang buah aku ni sampai aku balik. 3 bulan aku nak pergi berdagang. 3 bulan. Baik tuan, kata Mubarak ni. Lepas 3 bulan, Husam bin Nuh kata, wahai Mubarak, kau petik 3 biji buah paling manis bagi kat aku nak rasa. Petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Buah pertama masam, tak apa. Buah kedua pahit. Buah ketiga tawar. Apa cerita kau ni Mubarak? 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni, takkan kau tak tahu mana masam mana manis? Demi Allah, kau pesan kat aku itu suruh jaga, kau tak pernah suruh aku rasa. Itu amanah. Cuba kalau kita diberi peluang jaga ladang musangking 3 hari. Bukan 3 bulan, 3 hari je. Jatuh berdepek, nampak isi kuning. Kau siap panggil kawan-kawan lagi makan berjemaah, betul tak? Kebetulan aku jaga ni, habis kenyang makan. Tapi itu maksud amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Kita semua satu tim perkeso. Satu tim. Kenapa kita nak saling menjatuhkan? Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Apa sangatlah yang disebutkan oleh mereka-mereka yang menghantam perkeso ni. Saya arwah abah saya pernah sebut dulu. Orang kutuk-kutuk kau, tetangga kecuping telinga kau, dia tu. Tetangga, tak ada pula abah, elok ya. Peduli lah, kata. Orang bercakap ni, ingat satu perkara. Saya bagi ni, satu ayat-ayat, you kena ingat. Orang yang sentiasa berada di belakang kita, takkan pernah berada di hadapan kita, ingat. Cakap je nengok belakang kita. Ni. Peduli lah. Kau pusing kau layan dia dengan kau tak boleh move on. Peduli lah. Tu tak betul, ini tak betul, ini lah. Lantak lah.
Aku ceramah ni, kau ingat orang tak ada balon ke? Balon lah. Terus debat tu ni lah, apa benda lah, konten apa pun tak ada. Jadi pelawak lah dia kata macam tu. Apa yang saya sampaikan yang baik-baik dia tak nak ambil. Lepas tu dia dengar yang lawak je. Kan? Betul. Lawak saya ni bukan saya sengajakan pun, saya cerita je. Itu metod, kaedah penyampaian saja. Betul. Saya kena ambil unsur-unsur alam sekitar. Betul. Bila saya tengok, sebab kita kena tengok siapa, kita kena tengok demografi pendengar. Ada sahabat-sahabat yang bukan Islam pun ada. So saya bagi semua boleh rasa, jangan risau. Malahan untuk rakan-rakan yang berbangsa India, jangan risau. Saya tengok filem Tamil lagi banyak pada you all tengok. Isteri saya sampai cakap, bang, slow kau volume. Orang dah tak tahu dah ni rumah orang India kau Melayu pun dah tak tahu. Sebab filem Tamil ni, kehebatan filem Tamil, dia boleh mengasah critical thinking. Kita takkan boleh agak ending dia macam mana. Kalau ikut hukum mati dah tu, tapi tak tegak lagi biji tu, semua tegak lagi, jangan main-main. Ada satu cerita tu saya tengok payah. Cuba tengok cerita dalam kereta 3 jam dalam kereta ni. Orang jahat kejar dia dengan heroin ni tamanna tu. Yang kau ada solaye ni willing. Betul tak saya ni? Betul tak saya ni? Betul tak? Betul. Lepas tu filem Kuruvi, tengok Kuruvi. Vijay dah jadi Perdana Menteri dah dekat India. Kuruvi tu syuting buat kat KL tau, berjoget dekat dalam IRL tu. Dekat atas Berjaya Times Square dia berjoget tu. Mana ada drama Melayu joget atas tu? Tak ada. Tak ada. Ya, na maran ten kala payan ten karan ten. Betul tak saya nyanyi? Betul. Cerita Cina pun saya tengok. Ni wen wo ai ni yong to shek. Saya tahulah kan. Tôi men tak ni hai kang ko lai tu. Ada ke yang Cina sini? Oh tak ada. Arab ramai. Tu saya kata tadi, macam mana pun kita dalam amanah kena jaga. Sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah kena jaga. Ketiga, ukhuwah ni hubungan jaga. Apa yang kena buang pula dalam hati kita bila nak jaga hubungan satu dengan yang lain? Pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham perempuan? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya nak tanya perempuan, faham tak faham? Setuju tak? Perempuan ni dia baik tu. Baik, jujur, ikhlas. Tapi ada satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia, sangka buruk. Tu sebab saya saja cakap, ingat tu orang perempuan, jangan tamak, kongsi tak apa. Nye. Kenapa? Oh tak dapat. Apa dia? Cuba dengar penjelasan saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Contoh kat luar nanti ada makanan. Kalau rasa tak habis, kongsi. Ada poin baik pasal ceramah hari ni. Jangan simpan seorang-seorang kedekut, kongsi dalam media sosial biar semua dapat manfaat. Ketiga, ada rezeki lebih daripada gaji kita, kongsi rezeki sedekah. Itu maksud saya. Cepat sangat bersangka buruk orang lelaki, relax, kita tak ada apa-apa. Kedua, jangan sombong. Saya tengok tadi, saya tadi bila Datuk Haji Asri tadi, dia datang salam saya, humble. Bahasa baku, bahasa Inggerisnya humble, merendah diri. Dia mana ada belakang. Saya lah yang paling tinggi pangkat dalam dewan ni. Tak ada. Mana ada. Just saya selesa dengan dia. Berbual elok macam kawan, macam dah lama kenal. Betul. Betul. Dia nak belagak dengan apa? Dalam surah Ali Imran Allah beritahu apa? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pada kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelak neraka dan masuk syurga adalah orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Mana ada Datuk nak belagak dengan jawatannya? Tak ada. Semua amanah ni. Mana nak belagak dengan apa? Saya penceramah dalam Malaysia ni, top 5 Malaysia. Mana ada? Tu yang penyanyi tu, punya hebat dulu menyanyi, sekarang jadi apa? Dulu hebat nyanyi, tarik not sampai ke langit. Sekarang masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Dulu berlakon watak hero, sekarang watak driver. Ada seorang tu berlakon watak jadi bapak Nazak je tu dia berlakon.
Dulu heroin majalah URTV Pusat Tengah jadi poster. Sekarang watak orang gaji. Saya cakap Indon lagi. Dah tak ada watak dah untuk dia. Nak belagak dengan apa? Betul tak? Kesenangan memperdayakan. Beli rumah besar. Berapa lama rasa besar? Dah ada rumah lagi besar daripada tu. Beli rumah baru. Ada lagi baru daripada tu. Dulu ingat tak? Orang dulu lah apa? Nak balik mana? Balik KL. Nak balik ni. Takut jam kan? KL. Wah, Rawang. Rawang pun dia cakap KL. Nak beli KL ni Sungai Buloh. Mana Sungai Buloh Selangor? Balik mana KL? Kelang Selangor. Tapi betul tak? Kita kat orang kampung ni semua daripada Johor, daripada Melaka. Beli KL. Mana bukan KL pun. Berapa banyak sangat rumah kat KL orang duduk. Kan? Lepas tu Shah Alam. Ya ke? Section berapa? Dah habis dah cerita KL. Shah Alam. Section berapa? Section 17. Ya section berapa? 21. Bukan kubur tu. Contohlah kan. Tak lama lepas tu USJ pula. Betul tak? USJ 13. USJ 15. Kita tak tahu tu. Ulu Subang Jaya kan tu. Lepas tu Putrajaya. Putrajaya. Tak kira lah apa pangkat sekalipun. Kau kerja mana? Berkeso. Putrajaya. Kau ni kerja Kementerian Dalam Negeri. Wow. Wah, jaga file aja. Tapi dia punya cerita tu Kementerian Dalam Negeri. Ada makcik dia sama makcik tu meniaga. Ada tu sian, ada seorang tu beli makcik seorang. Anak-anak tak tolong ke? Anak-anak pun dah ada kehidupan dia dah. Anak makcik kat mana? Anak saya seorang kat Kementerian Dalam Negeri, seorang kat Kementerian Perkantoran Jalan, seorang kat Kementerian Kementerian Luar. Ya Allah, dia berjaya nak makcik dia orang jawatan apa kat sana? Dia pun meniaga macam makcik tapi kat sana lah. Tapi bila cerita tu, bila sebut Putrajaya ya, Prisin berapa? Yang main Prisin pun tak? Tiba-tiba kat Seramban ada satu taman perumahan, dia pun pakai Prisin. Lorong tak berapa banyak pakai Prisin. Nak muntah siap kena Kuala Lumpur taman tu. Ya, tiba-tiba sekarang apa tak? Lepas tu Putrajaya ada lagi Southville. Bangi Lama. Kau bono kau belagak kat belakang tu Bangi Lama. Ansdale. Labu tu tak labu. Tak payah nak belakang. Kesenangan memperdayakan. Kahwin. Kesenangan memperdayakan. Mana ada orang seronok kahwin? Yang ramai seronok nak kahwin. Tengok muka menanggung. Muka menanggung. Bani nak balik dia jemput anak ni. Yang ramai seronok nak kahwin. Nanti datang tak wedding eye Sabtu ni pukul 11 pagi dah boleh datang dah. Tapi pukul 3 tahun dah tak ada dah. Outdoor. Betul tak? Itulah. Lepas 2 minggu masuk kerja balik, kau tanya dia balik. So macam mana? So how kahwin? Pergi? Alhamdulillah. Macam tu je. So far so good. Itulah. Belum pernah kita dengar jawapan, kenapa aku tak kahwin pada dulu? Tak pernah. Betul tak? Baru tahu. Bila dah kahwin baru tahu. Orang perempuan baru tahu. Orang lelaki pun baru tahu. Nak kahwin ni Allah kat pejabat ni lah, kat luar nampak kat tudung jaga. Kat rumah dengan kembang baju binatang. La ilaha illallah. Orang perempuan nampak lelaki dia dekat pejabat ramai pakai baju batik, butang pakai ke atas kan. Saya tengok ya Allah Akbar. Tapi kat rumah kain pelekat tak ada protection. Itu saya kata tadi, kesenangan memperdayakan. Tu je. Tak ada nak belagak dengan apa dia. Nak belagak dengan Samsul Debat tak payah. 2-3 tahun lagi saya cakap dengan isteri saya. Saya ni asyik kena sound ni. Camah. Kena sound. Penceramah kena sound. Amin. Saya cakap dengan isteri saya, abang ceramah tak lama pun. 2-3 tahun lagi, besok abang duduk rumah jangan aku mentah tengok ke abang, dah lah. Dia tak percaya saya 2-3 tahun lagi saya akan sebab tengok ceramah hari-hari kan. Mudah-mudahan saya kata, saya pun nak rest juga kan. Sekarang ni bayangkanlah, cuti sekolah pun dia orang je cuti, saya tak cuti. Pergi luar negara. Ni ya. Saya itu mak saudara meninggal pun kena ceramah. Saya minta tolong, boleh tak tolong? Tak boleh, tolong. Kami dah ready semua ni. Kena ceramah juga. Macam berdosa sangat. Penceramah lain elok je batal program, masa aku tak boleh. Agaknya kalau aku dah mati, kau suruh ceramah juga kan? Tentu. Letak mikrofon tepi tu. Tapi tak apalah, buatlah. Kan? Sampai masa kan. Ni orang tengah nak dengar ni, dengar lah. Betul tak? Iya. Itu je. Jangan kita sombong.
Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk kat Malaysia ni dua-dua pakai. Apa maksud dengki? Dengki ni tak apa. Sang Surbat tanya, Sang Surbat jawabnya so. Dengki ni samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dia. Kalau kita faham tu, insya-Allah kita tak nak dengki lah. Dan ingat kalau orang lain dapat kegembiraan, hati kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni. Dengar dah. Macam tu je, dengar dah. Dengki dah ada. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat, baguslah. Macam tu je, dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru, buat loan senang sekarang. Dengki dah ada. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa baru ni. Yelah, semalam kementerian umumkan ada 500 orang ke 600 orang. Mana anak dia salah seorang lah kot. Macam tu je. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak apa dia dicuri duit tu, confirm dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa baru ni, macamlah anak dia seorang pandai, confirm dengki. Dia sepatutnya orang dapat kegembiraan, kita gembira sama. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, ya Allah, abang nak jumpa lah bos. Kalau bos pergi nanti, bos jangan lupa doakan saya tau, saya nak juga pergi bos. InsyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Kau belum daftar. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa minta, boleh pergi pada tahun 2158. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup, belum pergi mati tu. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat, ya ke? Ya Allah, apa-apa hal boleh minta tolong dia. Kan senang. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Dia dah lah rajin tumpang kawan naik kereta dia, kita pergi kerja boleh tumpang kereta dia, temisi minyak buat tidur, settle. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa baru ni, ya ke? Tak sangka kan ada juga anak-anak staf perkeso ni yang pandai-pandai, maknanya bekerja kat sini tak halang anak kita jadi pandai. Nampak tak? Dengar tak yang tu, yang pengawal kecamatan yang pernah kerja kat pejabat kita dah lama pencen dah, umur dah 80 tahun tu, yang ngaji apa tu, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Okey, itu ujian tu. Kalau yang baik, tak dengki, alhamdulillah, rezeki dia dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Mana dengki tu, malam pertama mati tu, cuma elok cakap. Kau tak puas hati sangat, aku tanya tak perempuan, dek ni akak nak tanya sikit, macam mana kau boleh pilih Abang Haji tu, bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap pertama, Abang Haji ni sweet, pandai gurau, romantik, ambil kau orang tua tu romantik. Lepas tu in fact kita orang makan bersuap. Alah, masalah sikit tu biasalah. Kenapa pula makan suap, masalah apa pula? Yalah, kadang bila suap tu, abang, itu telinga. Sini bang. Dia tak perasan dah telinga dengan mulut, kau tahu. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak tak terang nak balas apa. Doakan yang baik-baik sudah. Ni jangan dengki Kemudian seterusnya, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik satu perkara saya sebut tadi kan. Ada orang hikmah dia apa? Dia kerja biasa, pangkat biasa, tapi rezeki dia, jabatan ni pendek, dia cepat kahwin. Kerja tak lama dah kahwin. Ada orang tu jabatan dia panjang, lambat kahwin, tapi dapat jodoh terbaik. Ada orang tu jabatan dia pendek, banyak kali pula tu rezeki. Jabatan banyak kali kahwin. Ada orang tu langsung tak ada jabatan, tak kahwin-kahwin, Allah rezekikan dia dapat jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Nampak? Ada orang anak dia seorang je, tu berjaya, buah hati pengarang jantung. Ada orang anak dia dua-dua berjaya. Ada orang tu rajin, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam, nyaut, beranak. Yang tak faham, tanyalah kawan-kawan, payahlah aku teacher. Akak tu dah habis bateri. Cubaan, testing. Yang akak tu sampai jumpa doktor. Saya malu sangat doktor. Malu sangat. Doktor cakap kenapa? Saya doktor, anak saya kat rumah 10. Kenapa kau ada? Dia kata.
Kak, anak-anak semua rezeki kak. Kat rumah tu 10 rezeki, dalam perut akak tu pun rezeki. Masalahnya doktor, timingnya dah lari. Timing apa lagi? Hari tu saya sakit sangat nak bersalin. Tak sempat sampai hospital, beranak dalam ambulans. Kak, tu okey beranak ambulans kak. Akak tak tahu tahun lepas kak dalam lift hospital 3 doktor menyambutnya. Itu pun akak juga. Dia juga rupanya. Tak apalah. Tapi nampak macam tu. Tapi hikmah apa? 20 tahun, 25 tahun. Anak dah besar-besar. Seorang kerja pekesor. Seorang kerja kat Kementerian Kesihatan. Seorang kerja kat Pusat Zakat. Kan? Masa tu mak dia hantar mesej kat dalam grup. Sekarang telah pemasuk 25 bulan. Masih ada anak-anak belum bank in duit bulan ni. Hashtag sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Sebiji macam surat pekesor weh. Kan? Rezeki. Seorang 500 masuk duit. Seorang 500 kali 11 tak 5,500. Tu saya kata hikmah. Seterusnya bertanggungjawab. Kerja sebagai ibadah ni tanggungjawab nak kena ada. Jangan suka menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Saya tak tahu. Dia letak file atas meja saya, tanya dia. Kenapa kau bagi kena? Saya tak tahu. Saya diarahkan untuk hantar file ni kat meja dia. Yang suruh saya dia. Saya pun tak tahu siapa suruh saya. Saya dah lupa dah, tapi memang bukan saya lah. Macam cerita apa? Bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang kenapa? Kebal tak makan kenapa? Sakit perut kenapa? Nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Kayu api basah asal? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Nak makan. Jadi Datuk kena bangga sebab mereka hafal lagi lagu tu. Aku saja je cuba beria kau ya. Silibus tadika tu berkerut muka tu. Lepas ni apa? Hai, jawapan tak logik bang, kau ulang juga lagi. Agaknya hujan lebat hari tu berapa ekor katak manggil agaknya. Tapi sebenarnya lagu tu mengajar kita jangan suka menyalahkan orang. Dalam banyak-banyak binatang yang paling gentleman adalah ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? 3 kali ular mengulang jawapan sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Ada lagi jawapan hujung dia tu, tapi audio dia tu dah dipadamkan oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Macam tu kat kita. Bila bos marah, kenapa tak siap kerja ni? Kenapa tak siap? Minta maaf bos, saya memang terlupa bos. Memang saya terlupa, salah saya. So sekarang bos nak saya buat apa? Itu je. Tanggungjawab. Faham? Faham tak? Itulah yang lelaki lakukan selama dalam hidup dia. Okay, fine. Salah I. Okay, dah. Diam. Lelaki. Sebab lelaki tak suka manyang-manyangkan isu tu tak? Orang perempuan boleh macam tu? Tak boleh. Dia terpaling disakiti. Iya. Orang perempuan ni kat rumah tu, dia bising-bising, kita diam je orang lelaki. Diam je. Sebab itu hiburan pada dia. Orang perempuan ni hobinya di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Berapa jumlah perkataan perempuan bercakap sehari? 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari. Dan masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Orang lelaki 7 ke 8 ribu patah perkataan je sehari. Pergi meeting, jumpa orang. Lama tak jumpa dah. Dah habis dah. Tu yang balik rumah. Balik bang. Makan bang. Kak lah betul. Kota dah habis. Tapi orang perempuan, walaupun dia banyak cakap, hikmah ada, setidak-tidaknya waktu tidur dia diam. Orang lelaki siang tak banyak sangat cakap, waktu tidur kau tengok. Saya pernah ceramah dekat Camp Penrison dekat Kuching, Sarawak. Pegawai pemerintah tu cakap, Ustaz, lelaki ni bila tidur, dia tiba-tiba berada di dunia safari. Dia berubah jadi singa dengan harimau. Dia kejarnya, rusa dengan kancil. Dapat sekor. Tu sekor. Lepas tu dia panggil geng-geng singa lain. Jadi kalau kau dengar bunyi itu kau faham. Ya Allah, turut betul pengembaraan di malam ni. Macam tu je. Okey dah. Hikmah. Okey, bertanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif. Ibadah ni, kita positif je semua benda. Ada satu circular. Ditandatangani oleh bos yang paling besar sekali dalam pekesor. Mulai berapa hari bulan, semua kaki tangan pekesor tidak lagi dibenarkan begini-begini. Semua hendaklah macam ni. Tidak dibenarkan minum pada waktu ini. Minum di pejabat sahaja. Sebab masing-masing dah ada pantry. Kenapa nak minum kat luar? Bla 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 bla. Macam-macam lah. Ada yang marah dekat notice board. Marah notice board. Jalanan. Menyusahkan orang ni.
Jalan lah, mati lagi baik. Yang seorang pula. Lepas tu pernah dengar tak yang seorang pula cakap, korang memuda ni buatlah, akak dah nak pencen. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak ayat tu? Itu je alasan dia. Akak dah nak pencen. Wah, dalam tu tulis, ada ke tulis kepada nak bersara sila abaikan notis ni? Tak ada pun. Buat aja lah, adalah output yang kita nak achieve, tu je. Ya, respon positif. Dan last sekali ikhlas. Apa maksud ikhlas tadi yang saya kata tadi? Dan lagi mendalam maksud ikhlas adalah buat sesuatu bukan hanya balasan, tapi buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan hanya daripada Tuhan semata-mata. Percaya cakap saya. Saya faham dah tu, sina-sina tu saya faham. Kalau pengacara majlis dah pergi ke tempat dia, maknanya bahaya kalau saya teruskan ceramah saya. Cuma saya nak beritahu, bekerja di sini, percaya cakap saya, you all takkan kaya. Tak, saya nak tengok respon. Tahu tak cakap, bukan. Kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Jadi kesimpulan yang saya nak bagi, saya akan petik daripada beberapa hadis Nabi. Pada yang bukan Islam, jangan risau. You ambil ni kata-kata Prophet Muhammad. Sebab Mahatma Gandhi pun kata, kalau ini manusia bernama Muhammad masih hidup, tentu dunia ni takkan kucak-kacir macam hari ni. Sampai macam tu sekali Mahatma Gandhi meletakkan Prophet Muhammad. Apa Prophet Muhammad sebut? Nabi Muhammad kata apa? Pertama, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Maknanya takkan pernah cukup. Tu sebab jangan kejar kaya. Dalam hidup jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Itu pertama. Kedua, Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, Nabi sebut apa? Manusia yang paling kaya, lah boleh kaya punya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Keempat, Nabi sebut apa? Manusia yang tidak boleh bersyukur dengan sedikit, dia takkan boleh bersyukur dengan yang banyak. Kelima, Prophet Muhammad sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan yang terakhir sekali, ramai orang ingat ini adalah peribahasa, tapi sebenarnya adalah hadis Nabi yang dicedok menjadi peribahasa. Iaitu Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik pada menerima. Itulah yang kamu semua hamba-hamba Allah yang disayangi Allah ini bekerja di sektor ini, memberi perkhidmatan, beri servis ni, itu lebih baik daripada yang terima servis sebenarnya. You all beri. Sebab beri itu lebih baik. Dan tentang apa yang kita patut terima, serahlah pada Allah untuk tentukan terbaik untuk kita. Bahagia hidup dunia dan di akhirat. Dan akhirnya, kata-kata daripada saya, hidup kita antara huruf B dan huruf D. Hidup ni antara huruf B dan huruf D. Birth and death. Kelahiran, kematian. Antara huruf B dan huruf D, ada satu huruf kat tengah-tengah, iaitu huruf C. Kita ada choice. Kita ada pilihan hidup yang macam mana kita nak jalani. You all dah berada di tempat, platform dan laluan yang betul untuk berbakti kepada masyarakat. Kerjalah elok-elok. Jadi sekianlah daripada saya. Cukup sekadar tu, bak kata orang, jarum patah dia dalam peti, bak menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya suka dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang di laut, sapan kolek menik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak pakai suara ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi saya memang suka pantun. Tu sebab kalau sedengar pantun, sedengar betul-betul. Ada sekali tu kat satu kementerian kat Putrajaya tu dia bagi pantun macam tadi okey lah, okey.